Jika qada solat yang tertinggal, bolehkah dalam solat qada tu kita tak baca doa iftitah? Soalan yang bagus. Soalan ni masih lagi berkaitan dengan permasalahan doa iftitah. Secara ringkasnya, apabila kita qada solat, kita tak baca doa iftitah. Maksudnya selepas kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita terus baca Fatihah, kita skip doa iftitah, kita tak baca doa iftitah. Sama ada dengan sengaja ataupun tidak sengaja, solat kita tetap sah. Kerana apa? Kerana hukum membaca doa iftitah ini hanya sunat sahaja. Ianya dikategorikan sebagai sunat hayat. Bagi sesiapa yang membaca doa iftitah di dalam solat, maka solat itu lebih sempurna. Bagi sesiapa yang tidak membaca doa iftitah di dalam solat, tak kiralah solat qada ke, solat fardu ke, solat sunat ke, solat tetap sah. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun solat kita sah tanpa membaca doa iftitah, namun sangat rugi kerana kelebihan membaca doa iftitah di dalam solat sangat-sangat besar ganjaran dan fadilatnya. Siapa yang mungkin kalau nak qada solat, nak solat sunat dan sebagainya, kalau dia rasa tak mampu nak menghabiskan bacaan doa iftitah yang panjang, boleh saja dia baca doa iftitah yang pendek. Ataupun boleh saja selepas dia angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia hanya baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sekadar itu saja. Kemudian dia terus sambung bacaan surah Fatihah dan dia sempurnakan solat dia, maka solatnya sah dan itu lebih sempurna. Jadi menjawab pertanyaan, boleh tak kita solat qada tak baca doa iftitah? Jawapannya boleh, solat sah. Namun begitu, membaca doa iftitah itu lebih afdal. Moga-moga memberi manfaat dan kefahaman. Saya ambil kesempatan, saya membuka peluang kepada para penonton sekalian bagi sesiapa yang ingin kongsi rezeki kepada sekolah saya, yang mana pada tahun 2025 ini kita mensasarkan RM50,000. Yang ini kita bersamaan dengan 5,000 orang. Kita sasarkan seorang sumbang RM10 ataupun seikhlas hati. Yang mana hasil daripada sumbangan ini sebahagiannya kita akan adakan aktiviti secara percuma kepada pelajar kami seramai 200 orang, dan sebahagiannya kita akan adakan aktiviti kepada para guru kami. Dan sebahagiannya lagi daripada hasil sumbangan ini kita akan beli barang-barang keperluan sekolah. Jadi kepada siapa yang mungkin dia nak kongsi rezeki, bolehlah kongsi pada akaun yang tertera. Saya doakan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keberkatan dan rahmat kepada semua para penyumbang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.